Basic Trading 101 dalam seminit. Hari ini kita belajar pasal supply and demand. Apa tu supply, apa tu demand? Supply itu adalah kawasan di mana sellers lebih dominan dan cenderung untuk membuat reaction ke bawah berterusan. Manakala demand adalah kawasan di mana buyers lebih dominan dan cenderung untuk membuat penerusan ke atas. Faham Jadi, supply and demand ni ada 4 pattern. 2 pattern supply, 2 pattern demand. Macam mana kita nak differentiate? Mari di sini aku tunjuk. First of all, ini adalah contoh untuk supply, iaitu drop, base, drop. Short form dia adalah DBD. Kalau kau nampak reason orang bagi adalah DBD, ini nama panjang dia adalah drop base drop. Macam mana rupa drop base drop? Kita ambil contoh untuk time frame M30. Contoh dia akan bergerak sebegini. Tapi itu adalah line chart. Macam mana candle pattern pula? Candle pattern berupa sebegini. Ini adalah first drop kita, ini adalah base kita dan ini adalah drop kita yang kedua. Jadi, dah faham Cuba buka MT5 korang, ada nampak rupa begini. Macam mana nak tahu DBD ni valid atau tidak? First symptom dia kena ada sebegini. Di lower time frame, kita ambil contoh M15 ke bawah, kena ada rupa sebegini, cenderung shop ke bawah. Ini adalah kawasan supply dan ini adalah kawasan entry kita. Bila price datang balik, kita boleh entry dan teruskan penerusan ke bawah, sell continuation. Tapi itu adalah lower time frame confirmation. Macam mana nak tahu di high time frame DBD tu valid ke tak, DBD tu strong ke tak? First of all, kena ada macam ni. Ini adalah first drop kita, ini adalah second drop kita dan ini adalah base. Dalam chart pasti ada shadow, betul tak? Untuk tahu drop base drop tu valid atau tak, strong atau tidak, pastikan second drop kita makan sekali dengan shadow base kita. Faham Ini menandakan strong supply area. Jadi bila price datang balik ke atas, kita boleh entry dengan selamat. Ini adalah contoh untuk DBD. Jadi kita pergi ke contoh kedua. Contoh kedua untuk supply adalah rally base drop ataupun dikenali sebagai RBD. Macam mana rupa RBD ni? Rupa RBD ni sebegini. Rally base drop. Faham? Ini adalah supply area kita. Price datang balik, kita boleh entry dengan selamat. Contoh dalam bentuk chart pattern adalah sebegini. Ini adalah kawasan supply kita. Untuk kita entry pun boleh. Tak ada masalah. Macam mana nak tahu rupa bentuk ni valid atau tidak? Contoh kita ambil ini adalah M30. Contoh di M15, price akan rally ke atas dan membuat sideways untuk sementara waktu dan lalu sellers decide untuk take control current market price, CMP. Nanti kita belajar pasal tu. Sini kita boleh entry untuk sell. Itu adalah dua contoh pertama untuk supply. Jadi kita belajar pasal demand pula. Contoh demand ada dua jenis, sama saja dengan supply, cuma yang dia terbalik. First contoh adalah rally base rally. Kalau short form dia RBR. Macam biasa kalau ada orang bagi tahu reason dia adalah RBR, ini nama panjang dia. RBR rupa dia sebegini. Kita ambil contoh di M30 juga, rally base rally. Dalam bentuk candle pattern pula sebegini. Rally base rally. Ini adalah contoh RBR. Alright, jelas? Macam mana nak tahu RBR ni solid atau tidak? Sama juga dengan supply tadi. Kita go for lower time frame. Contoh M15. Dalam price action